warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Jalan-jalan dari Selayang membawa ikan tanpa duri. Tak kenal maka tak sayang. Jadi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama diberi Nur Delisha Kaisara binti Khairul Zaim dan berusia 11 tahun. Saya merupakan anak didik Sekolah Kebangsaan Taman Nirwana yang terletak di Ampang, Selangor, Darul Ihsan. Kod sekolah saya ialah BBA 4014. Pada masa lapang, saya gemar memanfaatkan masa saya dengan membaca buku cerita. Dalam video ini, saya berasa amat teruja untuk berkongsi tentang buku cerita yang pernah saya baca berjudul Pelajar Idola. Idea penulis yang ringkas ingin membantu pelajar menjadi lebih baik, berdisiplin, berkarisma dan berilmu. Seperti yang kita tahu, zaman sekarang, belajar melalui fasa segalanya di hujung jari atau Artificial Intelligence iaitu AI. Belajar tidak lagi bersaing dengan manusia, tetapi bakal bersaing dengan kecerdasan teknologi buatan manusia. Buku hasil bina Nasrullah Amran ini sangat menarik dan syarat dengan ilmu pengetahuan yang boleh dijadikan amalan kehidupan seharian seorang pelajar. Buku terbitan syarikat Masjid Sendirian Berhad ini diterbitkan pada tahun 2024. Buku motivasi ini setebal 98 halaman dan mempunyai 4 bab. Harapan penulis adalah agar dapat memberi sesuatu kepada pelajar pada zaman sekarang. Ayo bersama saya kita mengamati dan mendalami isinya lebih dekat lagi. Belajar ialah hasil kata daripada belajar. Belajar untuk menambah ilmu dan belajar untuk menjadi peribadi yang mulia. Kita tidak mahu pelajar yang boleh dibanggakan dengan keputusan peperiksaan sahaja, tetapi sangat rendah nilai etika dan moralnya serta kurang nilainya dari sudut dalaman atau hati. Albert Einstein pernah berkata, agama tanpa ilmu adalah buta, ilmu tanpa agama adalah lumpuh. Oleh itu, setiap pelajar mampu untuk membimbing dirinya sendiri. Seterusnya, mampu memberi impak kepada masyarakat dan negara. Nilai atau ukuran pelajar, idola tidak susah untuk diberikan, tetapi kemampuan untuk mengikuti itulah yang menjadi penentuan masa hadapan. Realitinya, tidak mungkin untuk mampu melahirkan pelajar yang sempurna seperti saya dan rakan-rakan semua. Tetapi, sekurangnya mesti ada penanda ukur atau panduan yang jelas agar setiap pelajar tahu apa yang mereka perlu lakukan. Imam Al-Ghazali pernah berkata, hati ibarat kolam manakala badan dan panca indera ibarat sungai yang mengalir ke kolam. Jika aliran air sungai kotor, maka kolam akan menjadi keruh. Jika air sungai mengalir bersih, kolam tadi akan menjadi jernih. Apa yang ingin saya tekankan dalam buku ini adalah apabila kita sibuk membimbing dan berubah, kita akan berjaya melakukannya. Apabila kita berjaya terhadap diri kita, secara langsung akan menjadi ikutan kepada orang lain. Kita bukan berniat untuk menjadi ikutan orang lain, tetapi inilah lumrah apabila seseorang berjaya menguasai dirinya. Dirinya akan terlihat berkarisma dan berbeza daripada orang lain. Cuba kita lihat tokoh-tokoh yang hebat. Membaca kisah-kisah mereka, kita akan temukan persamaan yang sama, iaitu bagaimana mereka semua memiliki peribadi yang menjadi idola kepada orang lain. Seperti biasa, kita selalu komen idola pada setiap pempengaruh, iaitu influencer yang kita suka atau ikuti di media sosial. Sebenarnya, kita juga boleh menjadi begitu. Setelah membaca buku ini dan kita ikuti serta lakukan apa yang dikongsi oleh penulis, kita juga akan menjadi idola. Percayalah. Idola adalah mereka yang mampu menguasai fokus dan disiplin diri mereka. Memulakan tindakan adalah langkah pertama yang sangat penting dalam mencapai apa-apa matlamat, sama ada dalam kehidupan peribadi, akademik atau kerjaya. Untuk berubah dan mencapai kejayaan, kita perlu berani melangkah dan mengambil tindakan yang diperlukan. Akhir kata daripada saya, kamu suka kalau ada rakan yang melihat kamu sebagai idola? Tetapi, bukan sekadar idola yang biasa-biasa. Mereka memandang kamu sebagai idola kerana kelebihan, kebaikan dan kecemerlangan yang ada pada diri kamu. Kamu akan menjadi ikutan mereka.
cikgu-cikgu dan rakan-rakan akan mengingati diri kamu tentang perkara positif sahaja. Macam inilah baru dipanggil influencer yang sebenar. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.